Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Pada hari ini, saya Putera Ahmad Taqiyuddin bin Muhammad Akmal akan membicarakan tentang sebuah buku yang menarik untuk kita sama-sama baca dan menghayati intisari yang terkandung di dalamnya. Tajuk buku tersebut ialah Pahlawan Rimba, ditulis oleh Badariah Arbin, manakala ilustrasinya oleh Muhammad Khairul Nizam Qasim. Buku ini mempunyai 32 muka surat di dalamnya. Diterbitkan oleh Institut Terjemahan dan Buku Malaysia, ITBM, Kuala Lumpur. Buku Pahlawan Rimba adalah sebuah cerita yang penuh dengan semangat, perjuangan dan pengorbanan. Ia mengisahkan tentang Ontoros, seorang pahlawan dari suku kaum Murut yang bangkit menentang penindasan penjajah. Cerita di dalam buku ini diolah secara menarik oleh penulisnya dan turut dilengkapi dengan ilustrasi yang menarik. Buku ini menceritakan tentang kehidupan Ontoros, seorang pemuda dari suku kaum Murut yang hidup dalam keharmonian dan kemasyarakatan. Namun, keadaan menjadi semakin sukar apabila penjajah mula datang ke kampungnya. Ia mengenakan pelbagai peraturan yang tidak adil terhadap kaum Murut. Penjajah yang datang membawa sekatan-sekatan yang membebankan seperti menjadikan kaum Murut sebagai buruh paksa dan mengenakan cukai yang sangat tinggi. Mereka juga tidak menghormati adat dan kepercayaan kaum Murut serta memisahkan keluarga kaum Murut dengan kejam. Keadaan ini membuatkan Ontoros semakin marah dan akhirnya bangkit untuk menentang penjajah. Dengan semangat yang membara, Ontoros memimpin kaumnya untuk menyerang penjajah walaupun pahlawan Murut hanya bersenjatakan sumpit, tombak dan pedang. Mereka berjaya mengalahkan tentera penjajah satu demi satu. Namun, penjajah semakin terdesak menghantar lebih banyak tentera untuk menyerang kubu Ontoros. Walaupun pertempuran berlangsung selama 6 minggu, Ontoros dan pengikut tetap bertahan. Akhirnya, penjajah menggunakan helah dan berpura-pura ingin berdamai dan meminta Ontoros hadir untuk mendatangani perjanjian damai. Tetapi ini adalah perangkap. Ontoros dan pengikutnya ditangkap dan dikhianati. Dalam usaha untuk menyelamatkan kaumnya, Ontoros mendedahkan rahsia kekebalannya kepada penjajah. Namun, penjajah tidak menepati janji dan membunuh Ontoros dan pengikutnya dengan sangat kejam. Walaupun begitu, semangat perjuangan Ontoros tetap hidup dalam hati kaumnya. Kaum Murut akhirnya berpindah ke kawasan pedalaman untuk mencari kehidupan yang lebih aman. Buku Pahlawan Rimba memberi banyak pengajaran yang sangat berguna untuk kita semua. Antaranya, pertama, semangat perjuangan. Ontoros mengajar kita untuk tidak berputus asa dan sentiasa berjuang untuk membela kebenaran walaupun berhadapan dengan kesukaran yang sangat besar. Kedua, keberanian untuk berdiri teguh. Ontoros menunjukkan kepada kita pentingnya untuk berani mempertahankan apa yang betul dan apa yang kita percayai walaupun dalam keadaan yang sangat sukar. Walaupun kaumnya ditindas, Ontoros tetap memilih untuk melawan dan mempertahankan hak mereka. Ketiga, pengorbanan untuk orang lain. Sebagai ketua, Ontoros sanggup mengorbankan dirinya demi keselamatan dan kebebasan kaumnya. Beliau adalah contoh sebenar seorang pemimpin, mengajar kita tentang nilai pengorbanan dan betapa pentingnya kita saling membantu antara satu sama lain. Secara keseluruhannya, buku Pahlawan Rimba adalah sebuah buku yang penuh dengan aksi dan pengajaran yang mendalam. Ia mengajar kita tentang perjuangan, keberanian dan pentingnya menjaga hubungan dengan alam sekitar meskipun terdapat pengkhianatan dan penderitaan yang terpaksa ditanggung oleh Ontoros dan kaumnya. Semangat mereka untuk mempertahankan tanah air mereka adalah sesuatu yang patut kita banggakan. Saya sangat mengesyorkan buku ini kepada rakan-rakan kerana buku ini memberi banyak pengajaran yang sangat penting tentang nilai-nilai murni yang patut kita amalkan dalam kehidupan seharian. Sekian, terima kasih.